Ana? Entahlah orang pada layak untuk membimbing dia, Aiman. Tapi Ustaz, dia dah patut kena buang dari Mahat ni. Dah terlampau banyak peraturan dia langgar. Kita dekat Mahat ni, Aiman. Kalau kita buang Aiman Kamal, itu bermakna kita kena buang juga Saidin. Tapi kita kena ingat, dia orang susah. Dia nak sebarkan Islam kat kampung dia. Jadi, anak rasa kita kena sokong dia. Itulah Ustaz. Aiman Kamal pun bawa pengaruh buruk. Dulu Saidin tak ada masalah disiplin. Tapi tengok apa dah jadi sekarang bila dia berkawan dengan Aiman Kamal. Anak tahu tu. Tapi kita sebagai manusia ni, Aiman, tak salah kita bagi peluang kedua, bukan? Maksudnya Aiman Kamal untuk kebaikan sama Islam pun. Ustaz, dah banyak peluang kita bagi kat dia. Dia bukan takut, tak peduli pun. Nampak sangat dia tak berminat. Buat pun kita kekalkan pelajar macam ni, Ustaz. Orang beriman ni, Aiman, Allah sentiasa pesan kepada kita supaya kita menjaga kepentingan saudara kita. Dalam Quran pun ada sebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahul 'azim. Maksud dia, dan bertolong bantulah kamu pada jalan kebaikan dan takwa. Jangan kamu bertolong bantu pada jalan dosa dan permusuhan. Faham tak? Ya, Ustaz. Nak bantu Aiman tu rasanya Aiman kita akan dapat habiskan 30 juzuk dalam masa 3 tahun. Istimewa kan? Aiman. Kenapa lah enta buat hal macam ni? Enta bukan bagi anak satu masalah. 2 masalah dah terlalu banyak. Kesalahan yang enta buat tu terlalu serius, Aiman. Kalaulah Mahat ni tak boleh nak pertahankan enta lagi, anak tak tahulah apa nak cakap dengan bapa enta lagi. Enta mungkin kena buang. Nah, Ustaz, takkanlah jual DVD ni jadi kesalahan besar kot. Saya tak paksa diorang, saya tak pernah ugut diorang. Diorang tak beli, takkan saya kata, jangan beli. Rezeki ni, Ustaz. Ada ke tidak, Aiman? Pelajar-pelajar di Mahat ni, pelajar-pelajar remaja, itulah bahan yang paling seronok dia nak tengok pun. Enta pula bagi peluang dia orang tengok bahan-bahan macam tu. Bahan-bahan macam tu bukan saja terlarang dekat Mahat ni, Aiman. Dekat luar pun salah. Itu satu kesalahan jenayah, Aiman. Ya, Ustaz, tapi DVD saya ni bukan saya tak rompak, semuanya original tau. Ni semua ni, koleksi peribadi saya sama ni. Tak rompak ke, ori ke, mengedar DVD lucah ke, tetap satu kesalahan, Aiman. DVD lucah? DVD lucah apa pula ni, Ustaz? Aiman, enta jangan nak banyak berdalil dengan Ana lah, Aiman. Ana dah pening kepala melayakan enta ni. Ana tak nak kerana enta rosak akhlak pelajar-pelajar Mahat ni. Tahu tak? Ustaz, tengok cerita seram pun rosak akhlak. Cerita seram? DVD yang enta jual ni cerita seram? Ya lah, tak percaya? Tengok. Nampak? Ni pocong 3. Ke Ustaz nak beli? Ustaz bagi, saya bagi free lah. Ada lagi ni ya? Dah. Ha? Dah. Ni nak ada momok. Dah. Tak nak Kecoh, apalah susahnya, wuduk je lah. Bukan kecoh, Ustaz. Saya cuma nak dijelaskan je. Minta ni ada aja jawapan dia. Anda cakap bohong kan? Anda cabar dia kan? Saya jabar dia? Tak, saya tanya dia je. Bohong tu dosa, Aiman. Bohong sikit je pun. Tu dosa, ni dosa. Semua dosa lah. Aiman, engkau tentu tak lupakan tujuan anda datang sini, bukan? Hafal 30 juzuk dalam masa 3 tahun. Dah lebih 2 bulan anda berada di sini. Berapa juzuk anda dah hafal? Dah 1 juzuk macam orang lain? Ataupun baru 7 muka surat? Alah Ustaz, orang lain tu boleh lah. Dia hafal bahasa Arab. Saya ni baca, saya tak faham apa saya baca. Tu dah kira okey lah tu 7 muka surat. Kalaulah sikap anda macam ni lah, 5 tahun pun belum tentu habis, Aiman. Anda rasa latih tu tak sesuai dengan masyarakat anda? Baik, kalau macam tu, anda berikan anda masyarakat baru. Siapa Ustaz? Kamu berdua ni nama tak sama, umur pun dah sama, tapi perangai macam langit dengan bumi. Inilah kali pertama Mahat ini mempunyai 2 karakter yang bertentangan macam mental dulu. Faham? Tapi dah tak lama dah kan, Ustaz? Yalah, bila Mahat nak buat keputusan pasal kes ni. Inilah, anak panggil anda berdua ni pun pasal kes ni lah pun. Jadi Aiman Bukhari, Aiman Kamal,
kita anggap kes ni selesai lah. Alhamdulillah. Jadi bila Intan nak keluar? Keluar mana? Ustaz, tapi dia kan buat salah Ustaz. Takkan Mahat nak biar lagi dia kat sini? Sabar Iman, sabar, bawa tenang. Sabar. Sebenarnya Ana dengan Ustaz Zamri, kita dah kaji laporan tu, aduan tu. Memang kurang bertepatan, tak tepat pun. Kurang tepat Ustaz. Tapi dia... Semua DVD yang Ana tengok tu, semua DVD cerita seram. Cerita seram? Ana ada kena Ustaz Zamri, dah tengok DVD tu. Kami pun dah naik juling mata. Tak ada pun cerita lucah pun. Betul ke? Walau bagaimanapun, Aiman Kamal, entah tak bersalah. Faham? Kerana entah telah bawa barang terlarang masuk ke Mahat ini. Dan jual pula tu. Ini bukan kes ringan. Faham tak? Jadi, buat masa ini, Ana akan ambil tindakan dan hukuman ke atas Anta seorang saja. Faham? Kadang tak, entah cuci semua tandas-tandas asrama, tandas surau, termasuklah tandas pejabat. Cuci tandas lagi Ustaz? Ya, Tak ada benda lain dah? selama sebulan. Sebulan? Sampai habis semester lah? Yalah. Buat masa ini itu sajalah. Tapi menyusul ada lagi. Nampak? Ada hukuman lain lagi. Campur dengan cuci tandas sebulan. Kalau tak bersih juga tak tahulah ya Ustaz. Hari kau, hari aku tak tahu pula kan. Tiap hari nak awasi dia sepanjang masa, mustahil Ustaz. Memang tidak ada yang mustahil. Enta ni sebagai pelajar contoh di Mahat ni, segala sifat yang baik ada pada diri enta. Jadi bukankah elok sifat-sifat yang baik ini dijadikan contoh kepada orang lain? Tapi anak pun bukan sempurna Ustaz. Tahap kesabaran anak tak cukup tinggi nak tangani orang macam Aiman Kamal tu. Aiman. Sebagai manusia mana ada yang sempurna. Enta pun pernah mengatakan al-kamalu lillahi wahdah. Kesempurnaan itu hanya pada Allah saja. Jadi sebagai manusia kita sedar bahawa kita tidak sempurna. Selagi itulah kita kena terima ketidaksempurnaan orang lain. Boleh kita. Jadi anak harap anda jadikan Aiman Kamal ini sebagai satu cabaran untuk kita. Boleh ya? InsyaAllah Ustaz. Taklah. Di kisah pejabat. Jangan tak dulu. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana anda nak baikkan budak dua orang? Kalau tak ada orang macam Aiman ni nak bantu Aiman tu, rasanya Aiman tu tak akan dapat habiskan 30 juzuk dalam masa 3 tahun. Istimewa. Semenjak pihak Mahat melantik penghulu di kalangan pelajar untuk menyelia dan juga mengawal aktiviti para pelajar di Mahat ini, alhamdulillah kita tengok akhlak pelajar-pelajar di Mahat ini bertambah baik. Tidak ada lagi kesalahan-kesalahan serius yang melanggar peraturan Mahat ini. Tidak ada lagi cubaan-cubaan ataupun aktiviti yang cuba nak keluar ke, ataupun cuba membaca bacaan-bacaan terlarang ke. Alhamdulillah, tidak ada lagi. Para pelajar yang ana hormati sekalian, li'ilmikum, untuk makluman antum semua, indi khabarun sarun. Ana ada berita gembira untuk antum semua. Mulai tahun ini, Syarikat Penerbitan Dar Al-Hikmah telah bermurah hati untuk memberikan ataupun menurunkan kepada kita, Mahat kita ini, sebanyak 3 peruntukan bagi beasiswa menyambung pengajian ke luar negara. Dalam arti kata, menyambung pengajian ke Timur Tengah. Ana cukup yakin bahawa Mahat kita akan dapat ketiga-tiga peluang tersebut, insyaAllah. Itu Aiman. Pasal kentut pun tak nak kecoh-kecoh. Apalah susahnya, wuduk je lah. Bukan kecoh Ustaz, saya cuma nak dijelaskan je. Entah ni ada aja jawapan dia. Anda cakap bohong kan? Anda cabar dia kan? Saya cabar dia? Tak, saya tanya dia je. Bohong tu dosa Aiman. Bohong sikit je pun. Tu dosa, ni dosa, semua dosa lah. Aiman, anda tentu tak lupakan tujuan anda datang sini kan? Hafal 30 juzuk dalam masa 3 tahun. Dan lebih 2 bulan anda berada di sini. 20 juzuk anda dah hafal.
Dah satu juzuk macam orang lain? Ataupun baru 7 muka surat? Alah Ustaz, orang lain tu boleh lah. Dia hafal bahasa Arab. Saya ni baca, saya tak faham apa saya baca. Tu dah kira okey lah tu 7 muka surat. Kalaulah sikap enta macam ni lah, 5 tahun pun belum tentu habis. Enta rasa Latif tu tak sesuai jadi masyarakat tak? Baik, kalau macam tu, Ana berikan enta masyarakat baru. Siapa Ustaz? Oh, يعني هو تم في تعليم القرآن. لا 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 المقدم لم ينتهي بعد. وأستاذ أمري، ليس من المعتاد أن نأخذ مثل هذا الطالب، ولكن أبوه يريد ابنه أن يتعلم في تحفيظ القرآن وليس للشهادة يعني نعتبر صدقة جارية منه. العشاق في طلب علم الله لازم نحن أن نساعده، أليس كذلك؟ هذه تعتبر صدقة جارية منه لمعهد أم القرى. انظر هذا الشيك 100,000. سبحان الله. أستاذ أمري، نعتبر أيمن داتو كمال مشروعا مميزا من عندنا إن شاء الله، ممكن تساعدنا. Allah. Tapi kata ada berita tak baiknya pula. Apa dia tu? Itulah berat anak cakap ni. Syarikat Al-Hikmah yang menawarkan beasiswa tu semua tak dapat. Tak dapat. 3 tawaran yang diberikan. 1 tersangkut kat Ummul Qura. Kata sumber Al-Hikmah, saingan terlalu banyak. Tempat kita itu saja ada 3 ma'had. Kata sumber itu lagi, ma'had kita ni tidak menepati kriteria keseluruhan reputasi akhlak pelajar. Akhlak pelajar? Ya Ramayan, Ana minta maaf banyak-banyak sebab selalu mempertahankan Aiman Kamal. Ana tahu kenakalan dia jadi sebutan, jadi bualan seluruh kampung. Baru-baru ni pula keluar TV, masuk pertandingan shuffle lah tu. Dah tu satu hal, bagi tahu di pada Ma'had Ummul Qura pula. Pertandingan shuffle? Apa benda shuffle tu Ustaz? Tarian budak-budak sekarang lah. Tarian? Maknanya bercampur dan lelaki perempuan gitu? Ana tak tahu lah, tapi Ustaz Zamri bagi tahu lelaki aja. Dah lelaki saja tu tak adalah salahnya kan Ustaz? Hukum tak kata macam tu. Tapi masalah sekarang ni persepsi masyarakat, persepsi orang ramai. Apa lagi benda tu kalau dikaitkan dengan tahfiz? Biarlah apa persepsi orang pun Harun. Yang pentingnya budak-budak tu tak buat dosa, tak buat salah. Dan tak apa satu, janganlah menyalahkan diri pula. Bagi Ana lah, apa yang tak buat ni sebenarnya mulia sangat. Yalah, Anda bagi peluang pada seorang untuk berhijrah daripada tersasar kepada ke jalan kebaikan. Aiman Kamal ni lah bagi Ana sebenarnya amanah daripada Allah SWT pada kita, pada Ummul Qura. Bukan kita yang rancang pun. Nampak gayanya belumlah rezeki lagi amanah Ana tu nak dapat buat sesuatu. Tak apalah. Ana yakin insyaAllah ada kebaikan lain untuk dia. Ana harap entah jangan bagi tahu Aiman dulu lah. Jadi Ana akan cuba cari penaja dulu sebab masuk masih ada. InsyaAllah. Jemputlah minum. Fadal. Apa dia tak kena buang? Tak ambil. Memanglah dia nakal, suka main-main, suka berseronok. Tapi dia bukan samsing. Anak tengok pun budak-budak lain suka je berkawan dengan dia. Tak tahulah kenapa. Tapi Ustaz, dia bukan tempat nak berkawan. Ni mak tahfiz yang nak melahirkan para hafiz yang berat terpuji. Ana faham semua tu. Ana faham apa yang antum bincangkan. Memang kalau dalam keadaan biasa dia dah kena buang lah Aiman Kamal ni. Tapi kita di Ma'had ini kita kena anggap Aiman Kamal ni sebagai kes istimewa sedikit. Datuk Kamal minta kita ajar anak dia untuk hafal Quran, nak jadi hafiz lah. Bukan nak dapat sijil pun, bukan nak dapat apa-apa manfaat pun. Jadi Ana rasa tak ada salah lah kita buat benda tu. Kita bagi bimbingan pada dia. Bukan begitu. Itu kan amal jariah. Kat sini memang boleh bahasa Arab kan? Kita ni Datuk, sekolah kita bukan dalam kawasan Ma'had. Cuma dekat-dekat sini jugalah.
Sebab kita tak cukup kawasan sebenarnya. Fadal. يا أهلا أستاذ زمري. يا شيخ أهلا. هذه البيانات كما أردت. Syukran. Ustaz Zamri, saya kenalkan ni Datuk Kamal, pengarah urusan Juta Konkret Engineering. Datuk, ini saya kenalkan Ustaz Zamri, dia penyedia hal pelajar kat sini lah. Ustaz Zamri, Datuk Kamal يريد أن يعرف بالتفصيل عن معهدنا. تشرفنا يا شيخ. نعم، هو يريد أن يعرف بالتفصيل عن دراسة تحفيظ القرآن، وطبعا رجل العمل الناجح. وممكن هو يريد أن يعطي لنا شيئا من مساعدة المالية، وينوي أن يعمل عملا جارية، ما يعرف. Duh, minta maaf tu ya. Kita memang sudah menjadi bahasa kebiasaan, bahasa Arab kita guna di ma'had kita ni. Jadi pelajar pun kena cakap Arab, apalagi guru-guru lah. Tak apa. Saya jadi seronok tengok orang berbahasa Arab ni. Sepatutnya saya pun kena belajar sikit-sikit, senang nak berurusan dengan orang Timur Tengah. Datuk banyak ke berurusan dengan orang Timur Tengah? Alhamdulillah, adalah rezeki sikit-sikit dekat situ. Lagipun kita sebagai orang Islam ni digalakkan untuk berusaha niaga dengan sesama Islam. Macam ni lah Datuk, semua maklumat mengenai ma'had ni ada dalam prospektus ni. Jadi boleh Datuk rujuk lah. Ya? Terima kasih. Agak ni budak ni Tapi itulah Ron, walau macam mana anda dengar apa tingkah laku dia, perangai dia, ya, perasaan nak marah tak ada, nak tergelak lagi ada. Memanglah, Ana sendiri pun tak boleh nak tunjukkan yang Ana sendiri nak tergelak. Kenah dia. Sebaliknya Ana kena tunjuk sikit-sikit. Sebab yang nak jatuhkan hukuman tu Ana sendiri, salahnya. Iyalah. Tapi Ana kagum dengan Datuk Kamal. Semangat dia untuk mendekatkan diri dia kepada dunia akhirat, berpengetahuan tentang akhirat. Kalau lah orang lain berpangkat macam dia tu seorang datuk, selalunya tentulah mengejar dunia je. Akhirat ni payah. Lebih-lebih lagi tentulah dia risau apabila waris nanti orang yang tak ada pedoman. Sebab itulah Ana seboleh mungkin sedaya upaya cuba untuk menjadikan benda ni seperti mana yang diharapkan. Tak baik kita hampakan harapan orang. Betul ni bang? Ya, betul. Ana dah minta Aiman anak Enta tu jadi pembimbing kepada Aiman Datuk Kamal. Manalah tahu pengaruh rakan sebaya kekal lebih berkesan. Baguslah tu, bagus. Tapi masalahnya mereka berdua ni tak saluat. Kalau berjumpa, kalau tak bercakap, kalau tak berbalah, memang tak sah. Aiman? Setahu Ana lah, Aiman anak tu tak susah dengan orang. Itu orang. Ini Aiman Datuk Kamal. Ana sendiri pun pening kepala nak layan kenah dia. Masalahnya kalau mereka ni rapat, sikit tak banyak pun tempias akhlak Aiman Enta tu dapat juga kepada Aiman Datuk Kamal ni. Ni masalah dia, kita tengah cari jalan macam mana nak rapatkan dua orang ni. Ini semester ni, cuti semester dah dekat ni, sebulan dah. Lama tu. Kalau dapat kita manfaatkan cuti sebulan ini untuk kita perbaiki akhlaknya si Aiman Kamal ni, kan tu bagus. Ingat tak masa kita zaman-zaman di ma'had dulu? Kita gunakan cuti semester sebaik mungkin. Kadang-kadang Ana pergi rumah Enta dulu, kemudian Enta datang rumah Ana pula. Ingat masa tu? Ingat, subhanallah. Yalah, mahu kita ingat Ana ni kan ada seorang kawan tahu. Dia cukup tak suka pakai kapal kasar. Lepas tu sampai jadi ketagih sampai hari ni. Subhanallah, ya. Ya. Kalau nak makan datang rumah. InsyaAllah. Tak ada masalah.